Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudari yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada 10 Zulhijjah nanti kita akan sambut Hari Raya Aidil Adha. Maka untuk Hari Raya Aidil Adha ada 3 ibadah sunat yang disebutkan dalam sandaran untuk kita amalkan. Pertamanya takbir raya, keduanya solat sunat Aidil Adha, dan ketiganya ibadah korban. Solat sunat Aidil Adha maka sama je dengan solat sunat Aidil Fitri. Maka apabila ianya adalah ibadah sunat, maka tarafnya adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Sama ada kita sembahyang berjemaah ataupun sembahyang sendirian. Sama ada lelaki atau perempuan. Jadi abang-abang, akak-akak, saudara-saudari yang dirahmati Allah, apabila sampai pada 10 Zulhijjah, mari kita berazam untuk kita melaksanakan solat sunat atau sembahyang sunat Aidil Adha. Waktu solatnya, waktu sembahyangnya panjang, iaitu setelah masuk waktu duha, iaitu lebih kurang 20 minit setelah terbit matahari, setelah waktu syuruk, sehinggalah sebelum waktu zuhur. Panjang masanya. Ghalibnya, kebiasaannya masjid, surau ataupun secara berjemaah di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh komuniti, maka sembahyang sunat Aidil Adha secara berjemaah selalunya diadakan lebih kurang pada pukul 8.30 atau pukul 9. Atau ada juga yang awal lagi iaitu pukul 8, sebab selepasnya akan ada pula satu lagi ibadah sunat muakkad iaitu ibadah korban. Jadi sembahyang sunat Aidil Adha ini sama dengan sembahyang sunat Aidil Fitri, sunat muakkad, sunat yang dituntut atas kita. Kalau kita mampu berjemaah di masjid, di surau, di dewan atau di mana saja yang ditetapkan oleh komuniti termasuk kawasan lapang, maka kalau kita boleh hadir, kita hadir. Andai kata kita ada halangan, kita tak dapat hadir untuk berjemaah di surau, di masjid dan sebagainya, kita boleh untuk berjemaah di rumah. Ataupun kita tak dapat berjemaah, maka masih lagi dituntut, masih lagi sunat muakkad atas kita untuk kita laksanakan sembahyang sunat Aidil Adha ini secara bersendirian. Lelaki atau perempuan sama je. Rukun sembahyangnya sama dengan rukun sembahyang fardu yang 5 waktu atau sembahyang sunat, iaitu 13 perkara. Cuma disunatkan dalam sembahyang hari raya ini, iaitu sama ada sembahyang hari raya Aidil Fitri atau Aidil Adha, maka setelah takbiratul ihram rakaat pertama, setelah baca doa iftitah, maka disunatkan untuk kita bertakbir 7 kali. Dan disunatkan angkat tangan sama seperti ketika angkat tangan takbiratul ihram. Dan di antara takbir yang 7 itu disunatkan untuk kita bertasbih, bertahmid, bertakbir. Kemudian kita sambung sembahyang kita mengikut rukun yang ditetapkan, sehinggalah sujud. Kemudian bila bangun untuk qiyam semula di rakaat yang kedua, maka disunatkan pula setelah kita berdiri qiyam, disunatkan kita untuk bertakbir dan disunatkan kita untuk angkat tangan 5 kali di rakaat kedua sebelum membaca Fatihah. Dan di antara takbir yang 5 itu sekali lagi disunatkan ke atas kita untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir. Dan kita sudahkan sembahyang kita itu seperti biasa sehinggalah salam. Jika sembahyang berjemaah,
Maka setelah sembahyang sunat 2 rakaat itu diselesaikan, maka disunatkan kita untuk khutbah kepada yang ada di dalam jemaah. Maka dituntut untuk menunggu bagi mendengar khutbah itu. Barulah lengkap sembahyang berjemaah sunat hari raya. Dan jika sembahyang sendirian, tidak adalah sunat untuk khutbah. Jadi abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudari, marilah kita berazam untuk kita menunaikan solat sunat Aidil Adha yang akan kita terima pada 10 Zulhijjah nanti. Sebab solat sunat Aidil Adha dan Aidil Fitri ini, solat sunatnya 2 kali je setahun. Sekali hari raya puasa, sekali hari raya haji. Marilah kita sama-sama berazam. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.